Dan kedua, heboh di internet sejak semalam berkenaan dengan kenyataan seorang artis. Semalam saya tak sempat tengoklah. Kenyataan seorang artis tentang keturunan video lucah beberapa pimpinan. Antara yang ditulis oleh artis tersebut ialah video itu bukan fitnah. Kalam saya fitnah. Kalau saya fitnah, saya rela mati di panah petir. Mudah sungguhlah. Ini drama kan? Ada di kalangan pengguna internet menyeru orang ramai mengaminkan kenyataan artis itu. Bolehkah? No. Tak payah amin, tak apa. Dia dah minta doa dah. No. Maksud kata, kita tengoklah. Orang fitnah ni Allah Ta'ala akan tunjuk. No. Kalau di dunia dia lepas, takat mana sangat? No, di akhirat tak lepas. No, cabar lagi Allah Ta'ala supaya dipanah petir. Hebat sungguh. No, hebat sungguh lah artis ni. Tak tahulah siapa artis ni. Jadi kalaulah dia kata benar, dia sudah pun bersumpah ketika ni. Maksudnya dia kata sungguhnya betul. Dia tak mampu nak datangkan bukti. No? Tak mampu nak datangkan bukti. Jadi bila dia tak mampu nak datangkan bukti, dia telah mendakwa. Dan bila mendakwa, hukum dia qazah pula, lain pula cerita dia. Dia cabar pula Allah Ta'ala. Allahu Akbar. No? Satu benda yang kata jahil ni. No, jahil, dia tak tahu bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui setiap sesuatu. Di belakang dia, di depan dia, semua Allah Ta'ala mengetahui. No, jadi kita jangan buat macam ni. No? Nak bersumpah bukan benda yang mudah. Nak bersumpah, nak mendabik dada bukan benda yang mudah. Rasulullah macam saya sebut semalam, kisah seorang perempuan datang berjumpa dengan Rasulullah di khalayak ramai, kata, wahai Rasulullah, saya pernah berzina, wahai Rasulullah, hukumlah saya dengan hukum hudud. Rasulullah kata, datangkan 4 saksi dulu. Rasulullah suruh datangkan 4 saksi dulu. Dia kata, aku tak ada saksi. Dia kata, kalau tak ada saksi, tak apalah, kamu balik dulu. Tak, Rasulullah, aku buat sungguh ni, wahai Rasulullah, hukumlah aku dengan hukum hudud. Kalau zaman sekarang tak berlaku, dia nak pergi mengaku, dia pergi berjawab polis, kata saya ni zina ni, saya ni rogol orang, tak berlaku. Sebab dia hanya berlaku di negara yang dipimpin oleh pimpinan Islam saja. Kita nak try tengok pilih pimpinan Islam. Jadi begitu negara ni. No? Orang salah, dia mengaku salah. No? Keberkatan yang berbeza. Maka Rasulullah kata, kalau macam tu tak apalah, kamu balik. No, tinggal tunggu 9 bulan, biar bersalin dulu. Anak tu nanti bila dah lahir anak, mai jumpa aku semula. No, kemudian dah bersalin 9 bulan, hari pertama dia nifas, dia mai jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku dah lahirkan anak, hukumlah aku dengan hukum hudud. Aku sungguh-sungguh menyesal dengan perbuatan aku. Maka Rasulullah kata, tengok anak kamu ni kecil lagi ni, siapa nak susu dia? Balik pergi susu. Allahu Akbar. No? Sampai ke tahap itu. Ini hikmah dipimpin oleh pimpinan Islam. No? Kalau kita ni dipimpin, maksudnya hang tak kira siapa, no? Boleh duit kat aku, jadilah. No? Maksudnya kita menzalimi orang lain dengan kita menyeksa dia. Tapi Rasulullah tengok keadaan perempuan tu. Dia kata, anak hang kecil lagi ni, siapa nak menyusu dia? Lepas pada tu dia pun pergi menyusu. Habis menyusu ni apa semua ni bertahun-tahun, mai pula. Mai pula, wahai Rasulullah, sekarang ni aku dah selesai tanggungjawab aku susu, kemudian hukumlah aku dengan hukum Allah Ta'ala. Maka Nabi kata, tengok anak hang kecil lagi ni, siapa nak urus dia? Siapa nak bagi sekolah dia? Siapa nak bayar yuran dia? Tapi kalau zaman perintah tu, yuran free lah. Maksud kata tak ada bayaran kalau mengaji. Zaman lah ni ya, dia ada PTN. Zaman lah ni lah. Zaman dulu tak ada mengaji free saja. Tak buat mengaji dengan Rasulullah. Rasulullah tak kenakan yuran. Jadi bila ada itu, siapa nak jaga dia ni, balik sampai ke tahap tu. Allahu Akbar. Ni benda ni hikmah. Bukan Islam ni memerintah nak potong tangan orang. Kerja potong tangan, kerja potong tangan orang. Bukan. Islam nak menyelesaikan masalah, bukan nak menghukum orang.
Main masalah, selesai masalah. Datang masalah, nak selesai masalah. Bukan datang masalah, nak hukum. No, tak ada masalah, buat masalah supaya dihukum. Kan? Bukan itu cara menyelesaikan Islam. Islam rahmatan lil alamin. No? Islam itu sebagai rahmat bagi sekalian alam. No, wallahu a'lam.